Peluang-peluang bisnes. Kalau melihat kepada peluang-peluang bisnes yang ada sekarang ni, buat sewaan PA system nampak bagus juga tahu. Tetapi dia ada syarat-syarat yang perlu diikuti, perlu ngam baru boleh buat. Misalnya kalau kita tahu komputer, selalunya laki perempuan tahu komputer, maknanya laki menang. Dan benda ni perlu angkat-angkat barang, maknanya laki juga menang. Kemudian benda ni perlu modal juga. Mungkin anak-anak remaja ataupun dari bapa mereka boleh beli set yang kecil, medium, dan ambil job yang kecil ataupun sederhana. Harga sesuai pasaran. Kalau boleh dia ada nilai tambahan yang lain, contohnya tambah lampu, ada foto dari handphone sekadar untuk kenangan. Itu juga boleh dibuat kalau nak buat bisnes PA system ni. Cuma saya lihat banyak juga yang jual set mereka, dia jual murah-murah. So ada juga kesempatan di sini, iaitu mungkin juga orang yang betul-betul buat sewaan ini nanti akan mahu membeli set yang dijual murah itu untuk mereka simpan stok ataupun beli dan jual semula, kita mana tahu. Tetapi antara isu dia lah ramai yang menjual set mereka. Kenapa? Adakah job itu sepi ataupun dia tidak mampu buat lagi, takut rosak sebab lama dah tak buat, akhirnya dia nak jual, kita tak tahulah. Cuma memang ada peluang bisnes untuk buat ini, ya. Khususnya di lokasi-lokasi yang mungkin tidak ada orang buat, kita boleh buat, ya. Tetapi mungkin sewaan dia agak murah lah. Mungkin kalau dia di pinggir-pinggir bandar, di kampung, mungkin susah juga untuk kita letakkan harga yang tinggi. Jadi itu main peranan. Tetapi ini boleh dijadikan satu bisnes dalam kalangan orang anak muda ataupun yang mahir buat macam ni. Apatah lagi bila dia ada transport, jadi mungkin ini boleh dibuat. Jadi saya cadangkan kepada khususnya laki-laki, budak-budak sekolah ataupun yang dah bekerja tapi nak buat ini sebagai part time job, mereka boleh buat benda ni. Tapi jangan go for very quality punya, sebab fokus kita adalah untuk yang kecil dan juga medium. So ala-ala yalah, mungkin sekitar 12 inci macam tu saja dah cukup untuk kita mulakan. Okey. So ini satu peluang untuk saya kongsikan, mudah-mudahan membantu. Sampai jumpa lagi. All the best.